gambar menteri semua. 10 minit tak lampau. Kita NGO. Okey. Kita NGO. Satu hari kita sini 5 kali lalu. Bukan 1 kali. Macam Tanjung ni anak. Hari ni kita jadi syukur banyak-banyak. Apa pasal kau kita syukur? Sebab kita dapat tauket sini duduk. Saya betul-betul ini hari baru azan saja. Saya syukur. Ini Persatuan Peniaga Kecil Melayu Pulau Pinang, ahli ada 7,000 8,000 orang. Ini Timor Laut punya chairman. Kita ada hari 5 hari, 5 kali hari lalu sini. Tapi kita hari ni betul-betul mungkin 20 hari bulan 6 berkat semua kita orang semua mai tauke ada sini. Kita harap ni lain kali pun tauke mau ada sini. Dia tak boleh ada warga asing sini. Tak boleh ada ni. Sebab orang report sama kita NGO mai tengok ini kedai Bangla berniaga. Itu pasal kita mai. Betul guys, belum ini Bangla dulu berniaga. Betul ni? Ada tolong sendiri berniaga. Okey bang. Sendiri ada berniaga, sendiri cari rezeki, mau gaji itu ada yang kami berani lah kita kerja pada apa semua. Duduk simpan dalam Facebook, simpan apa salah. Nanti dia orang main, anda tak tahu. Bangla ada orang tangkap gambar lagi. Ayo telok. Apa ni dia akan main lagi. Ibrahim Dewi, ayo telok. Dia orang telefon suruh main. Jangan jadi bodoh. Dah. Baru ada dulu masih ya. Okey ya. Mana kita harap ni nama apa ni? Duduk mana ni? Apa Batuan Niaga Pulau Pinang? Kita Pulau Miana, kita Tanjung Miana bersusah berniaga. Ada Batuan berniaga sini. Batuan Pulau Pinang. Ya. Ya, ini Batuan kita orang. Alah, ya best. Kira dulu. PM. Bang, kita ambil pun bayar punya. Kita tak ambil ni. Semua Bangladesh punya produk. Dah kita nak tengok. DJI betul tak? Oppo. Okey. Dah semua tu pun Bangladesh punya tu. Kedai kata kedai orang tempatan. Produk kebanyakannya Bangladesh ni kurang. Adakah kedai tempatan tapi jual barang Bangladesh? Cuba tengok. Ini tulisan apa ni? Tulisan Arab. Dia contohnya tu. Pakai lesen. Jangan tuliskan dengan kedai Cina apa semua. Tahu? Semua kedai misi mau kami buat kacau. Aku bersetuju untuk aku. Tahu? Passion MVP dah. Ana seberang mai orang Ya. Saya bagi nasihat. Kita bagi nasihat dah. Kita tahu sana pun kita sudah tengok IC semua kita. Kita sudah buat ini kerja NGO bukan 1 hari bukan 1 tahun. Kita sudah buat sudah lama pada tahun 2000. Sekarang 2020, sudah 20 tahun kita ada buat. Saya bagi tahu you angkat keluar IC atas poket atas IC, you sudah standby siap IC mau tunjuk orang. Jangan buat macam Baru buka bagi dah. Ya, you sudah standby siap orang mai tunjuk IC. Ini kita pengalaman. Baru bagi ambil bagi. Kita minta nasihat satu saja. Bagi sendiri mai berniaga you duduk seberang, you jangan bagi lain orang berniaga. Berniaga sendiri. Berniaga sendiri, cari makan sendiri sebab kita Malaysia rakyat sudah susah sendiri ada berniaga jalan sebab ini semua dia kerja sini kan. Sebab apa tahu saya boleh tahu nanti besok you tak mai saya suruh ada sini. Kalau saya tak ada, kita ramai, you tengok berapa ramai. Siapa-siapa pun kita orang boleh mai, dia boleh ada sini nanti macam mana besok. You jangan bagi alasan kita mai besok cakap toke belum mai.
Tengok berapa ramai kita orang ada. Siapa-siapa mai you tak tahu. You meniaga saja. Kita orang masuk, kita orang mai tengok. Jangan ini macam buat sendiri, apply lesen MBPP, sendiri meniaga, sendiri untung. Ini you punya rezeki. Jangan kasih orang meniaga. Ini kedai semua 95% decoration macam Bangladesh, produk macam Bangladesh. Ini tak apa, tak ada masalah. Tauke jangan kasih Bangla meniaga. Jangan kasih India meniaga. Mesti India, Malaysia punya India. Boleh ni? Boleh janji ya? Terima kasih nah. Assalamualaikum ah. Baik nah, jumpa lagi. Okey ah. Ada program jamaah. Tak ada deh, sama-sama kita mai tolong. Kita mai tolong orang banyak cakap ini Bangla punya kedai. Sebab itu kita ramai-ramai mai kita cakap mau tengok ini Bangla punya kedai ke? Ini orang Malaysia punya kedai. Belum mai pun kita sudah tahu bahawa ini tauke mesti ada. Sebab apa tahu ni? Orang boleh telefon mai, panggil tauke mai duduk. Tapi saya mau cakap bukan hari-hari tauke boleh mai duduk. Kalau you sendiri tak nak meniaga ni, you tak boleh duduk hari-hari. Besok you boleh duduk, lusa boleh duduk. 1 minggu lagi you sudah tak ada. Itu masa orang main datang, you tak ada main time, you jangan kasih alasan. You cakap kita keluar pergi toilet, kita keluar. Baik, jangan tahan masa time tu dia susah. Ha, dulu mana? Jaga. Okey. Terima kasih. Ini kedai nombor apa? 346. 346. Jalan apa? Main Road. Nama kedai? Arak Maju. Arak Maju. Ada nama apa? Yasin bin Hussein. Tauke Arak Maju. Baik, nama apa? Kerja sini ya. Bagus ya. Ada di Tauke ada. Hari-hari ada. Berjaya kembang. Hari ini cakap hari-hari ada. Nanti kita main tak ada susah. Okey adik, baik ya. Okey Pak, terima kasih ya. Ada ah. Adik, jaga adik. Baik. Okey Pak. Baik, salam. Harap Maju. Salam, ke mana kita? Lintai belah sana. Sana. Mana ni? Jom. Tak ada adik, tak ada apa sana. Dah kena makan mamak tu. Ada untuk apa dia ni? Untuk main untuk menang. Dapat pertama. Itu aku baku. Tak, okey cuba ini lain apa ini? Apa? Tu cuba Kita ni tu tak ada orang komen. Tak ada orang komen. Ha? Ada. Tak ada. Ada. Lintai bangla. Okey, share tolong share tu. Jadi jangan buat macam kami ni bodoh. Yang ni paper ni 2013. Oh, betul kan? 2016 Oktober. Tahu? Bila kami pergi satu Malaysia, kami combine sekali termasuk dengan PIM. Tahu? Okey. Badi. Okey Badi, teruskan share Badi. Sekarang ni kita akan pergi lagi ke kedai depan tu. Kedai warga asing. Tapi hari ni kita cukup bersyukur lah. Semua kedai yang kita pergi, tauke tunggu. Tauke tunggu siap, standby IC semua siap-siap. Nak membuktikan bahawa mereka ini adalah warga tempatan. Tengok, tu warga asing. Kedai tu tengok. Kedai ni adalah kedai warga asing. Teruskan share. Ya Pak Di, betul. Kita mau naik atas komta. Kita naik atas komta, insya-Allah kita akan terjah di atas komta. Kita akan tengok di atas komta berapa ramai warga asing. Expect.
Semua wife. Hai, ambil mai. Semua wife punya. Dah standby dah. Semua lesen ada, memang ada lesen guna isteri main nama. Tempatan hari ni kedai tak ada orang. Tak ada, kita duk tengok ramai kedai. Ada ramai orang. Ada bos. Tadi ada. Tadi kita lalu itu hotel buat apa saya tak tahu. Saya cuma macam ni ya. Kita orang sini punya budak, Tanjung punya budak. Semua ini kita sini punya budak. Kita NGO. Ada daripada NGO Islam Pulau Pinang. Bos kita satu hari 5 kali sini lalu. Kita boleh tahu ini kedai siapa diaga, siapa duduk cashier, semua kita tahu. Okey, hari ni kita sudah tahu. Semua kedai kita masuk, tauke tak ada, dia orang keluar. Dia orang keluar. Semua kedai saya sudah tahu. Tapi cuma saya cakap sama you Ini lesen masa Majlis Bandaraya Pulau Pinang bagi sama you punya isteri lesen. Dia mesti ada cakap ini kedai mesti you punya isteri kena jadi cashier. Betul tak betul? Betul boy Okey. Sekarang kita minta satu. You mau menjaga ke mau apa ke? Undang-undang mesti ikut ini bandaraya kena ikut. Setuju tak setuju? Setuju Ini saya mai sebab saya bagi tahu orang komplain banyak. Cakap ini Pulau Pinang semua warga asing. Itu pasal kita mai mau tengok betul ke tak betul. Sekarang sudah lama kat sini kedai bos? Sudah 6 tahun. You sudah kahwin berapa lama sini?